Kerana di zaman Rasulullah SAW ni, Nabi kita pernah kumpul para sahabat dia ni, kumpul di satu medan. Medan ni zaman dahulu tak ada masjid macam ni. Sini ni tempat lapang luas ni, medan luas ni, di antara Sakifah Bani Sa'idah tadi sampai ke sini ni luas ni, lapang luas. Tempat yang Rasulullah kita main lari-lari bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita dengar nasyid Aisyah, romantis cintamu dengan Nabi, main lari-lari. Inilah di antara dia, iaitunya di antara Sakifah Bani Sa'idah sampai Masjid Umamah ni, tempat yang Rasulullah kita riadah bersama dengan Aisyah. Lepas tu juga di sini juga ni Rasulullah kita pilih kawasan ini untuk buat pasar. Namanya pasar apa? Pasar Manakha. Manakha ni pasar dia panggil bisnes lah Rasulullah kita buat. Pasar pagi ha. Jadi ada jualan kurma, jual tujuan ni, masya-Allah cantik. Jadi bi'ah kat sini tempat luas, tempat lapang luas. Dan di sinilah cerita dia ni, Nabi SAW waktu itu para sahabat kita mari mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, musim tu musim kemarau, musim susah dapat air kan. Para sahabat kita mari mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kebun aku ni sekarang pokok kurma ni kering habis dah ni. Air tak dapat ni, susah nak juga apa semualah susah. Minum air pun air musim panas, musim kemarau. Jadi Rasulullah kita isytihar kepada sahabat kita di dalam Masjid Nabawi untuk kumpul di sinilah. Untuk nak buat apa? Nak buat solat sunat istisqa. Solat sunat minta hujan. Ni cerita dia. Apabila Rasulullah SAW kita kumpul sahabat di kawasan ini, waktu itu Rasulullah kita berkhutbah. Khutbah Rasulullah ni kita, Allahu Akbar, terlalu panjang sangat. Waktu itu waktu panas tuan-tuan. Jadi buat ramailah sahabat kita ni macam tak rasa tak selesa kan, waktu panas kan. Tapi khutbah panjang sangat. Allahu Akbar. Tetapi alhamdulillah ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala hantar sukutu awan mai lindung panas di waktu itu. Ini cerita dia, mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah hantar sukutu awan mari lindung panas waktu itu. Selepas solat tu, solat istisqa, Allah turunkan hujan kepada sahabat kita. Allah gembiranya para sahabat kita semua itu. Jadi sampai sekarang kerajaan di zaman Umar bin Abdul Aziz, dia bina masjid. Banyak masjid ni nampak. Sebab apa? Di sini ada tempat sejarah. Sini adalah Masjid Ali bin Abi Talib. Di zaman Ali merentah negeri Madinah kita ni, Ali bin Abi Talib pilih kawasan inilah untuk buat aktiviti. Salah satu aktiviti solat Hari Raya Idul Adha dan Raya Idul Fitri. Dan di sini juga macam pejabat Ali bin Abi Talib lah. Siapa yang nak jumpa dengan Ali, boleh jumpa di sini. Di zaman kerajaan Ali bin Abi Talib. Di sana nampak tak ada satu buah masjid tu. Abu Bakar As-Siddiq. Tu Abu Bakar kita. Di zaman Abu Bakar, dia pilih kawasan itu untuk jadi apa? Office dia lah, kalau banding muda-muda juga kan. Dan di sini juga ni, tempat-tempat ni para sahabat kita, khususnya Ali bin Abi Talib buat apa? Belajar Al-Quran, belajar hadis ni di kawasan ni lah. Abu Bakar pilih kat situ. Umar Al-Khattab kita ni ada di antara hotel namanya Kausar. Ada di antara hotel, dua hotel ni ada satu buah masjid namanya Umar Al-Khattab. Di tengah di dalam hotel tu. Okey? Alhamdulillah ala kulli hal. Inilah kawasan dia. Dan di sini juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita, Nabi kita pilih kawasan inilah untuk buat aktiviti. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tempat lapang luas Raya Idul Fitri dan Raya Idul Adha, kumpul para sahabat, para puan, lelaki perempuan kumpul sini. Perempuan tak boleh solat pun boleh jumpa sini juga di medan luas. Tempat saya panggil suka riadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan Rasulullah pilih di sinilah untuk latih tentera Islam kita. Tadrib para sahabat kita buat siapan baris ke atau semua di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah sejarah sedikit banyak tentang Masjid Umamah dan Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Ali bin Abi Talib. Okey? Alhamdulillah. Jadi kita jalan sebab sini ni bolehlah cantiklah ambil foto apa sebab relax. Rasulullah kita ada di sini ni tuan-tuan. Bumi yang Rasulullah kita sangat kasih dan sangat cinta kepada bumi Madinah. Sehingga Rasulullah kita pilih untuk nak mati di kota Madinah tuan-tuan. Mulianya bumi inilah Rasulullah kita boleh benakan daulah Islam kita sampai kita sekarang ini. Sampai di seluruh negara, sampai di umat dia akhir zaman ni, masya-Allah. Dengan mulianya bumi Madinah inilah
perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sejak dia dapat amanah jadi Rasulullah, umur dia 40 tahun. Hidup Nabi kita ni tak senang tuan-tuan. Cukup ada ujian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita. Sejak daripada kota Mekah lagi 13 tahun Nabi kita susah nak bina daulah Islam kita, susah nak sebar Islam kita, sehingga kena pekong dengan batu, kena katanya bodoh, kena pekong. Orang kafir musyrik waktu itu berbagai jenis dia buat, sehingga sahabat kita ni setengah orang ni mata buta, cedera kaki apa dengan sebab dia masuk Islam. Sehingga sahabat kita namanya siapa? Bilal bin Rabah kan. Allahu Akbar, kena zalim daripada ketua dia, daripada Umayyah bin Khalaf. Ambil batu yang besar letak di perut Bilal bin Rabah kita. Ini para sahabat kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pun di waktu perang Uhud pula darah banyak tuan-tuan. InsyaAllah mungkin hari Ahad kita akan sampai di medan Uhud. Kita akan dengar pula sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kat bukit Uhud dan peperangan Uhud. Gigi Rasulullah kita patah. Hingga last minute dia pun dekat-dekat dengan dia nak mati, dia pun fikir tentang umat dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatku, ummati. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia banyak nak tunggu kita di hari kiamat untuk nak bagi syafaat tuan-tuan. Hari ni amat untung yang kita datang kota Madinah. Walaupun kita sebelum ini banyak ujian, bertang kat situ, bertang kat sini kan. Untuk nak boleh juga bijak Rasulullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kita dah sampai dah. Bukan kita hari ni bukan dalam ngiga ni kita. Saya rasa macam mimpi gini. Bukan dalam mimpi ni hari ni. Kita masya-Allah cuba catat diri kita ni. Allahu Akbar. Allah takdirkan kita. Ramai lagi nak datang ke sini. Tapi setengah orang ni demam, sakit ke, pasport hilang ke atau semua kan. Ujian banyak. Kita alhamdulillah dah sampai dah kota Rasulullah SAW dan dah ziarah dah kota Makkahul Mukarramah kan, bumi yang mulia di kota dunia, di alam dunia Allah, Al-Haramain Makkah dan Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. InsyaAllah untuk petang ni highlight ni special untuk kita ziarah hari ni, iaitunya gol yang besar kita sampai salam bagar Rasulullah SAW. Pihak syarikat kita hari ni, Ajar Murni dan pekerja semua ni bawa kita ni sampai dah insya-Allah. Sekejap lagi kita akan bagi salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita. Kita apabila sampai di kota Madinah ni kita kena sampai 5 tempat. Kalau tak sampai 5 ni maksud kita tak sampai kota Madinah. Kita tak ada adab. Kalau kita tak sampai 5 tempat. Di mana? Kita nak sampai 2 masjid, 3 kubur. Masjid yang pertama iaitu Masjid Nabawi. Masjid yang kedua iaitu Masjid Quba. InsyaAllah hari Ahad ni kita akan sampai. Kubur yang pertama kubur Rasulullah. Kubur yang kedua kubur Baqi'. Dan kubur yang ketiga kubur syuhada Uhud. 70 orang yang syahid, gugur syahid di medan Uhud. InsyaAllah hari ni kita dah sampai kubur Rasulullah. Sekejap lagi kubur Baqi'. Tinggal lagi berapa? 2 lagi. Masjid Nabawi kita dah kan. Masjid Quba belum. Kubur Rasulullah insya-Allah ni sekejap lagi kita akan bagi salam. Lepas tu kubur Baqi' last station kita petang ni. Sudah program kita. Kubur yang ketiga kubur syuhada hari Ahad insya-Allah. Okey. Mari kita angkat tangan dan bagi salam bersama kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia. Sampai sekarang ni orang tengah follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ni semakin hari semakin tambah. Nabi kita tak ada TikTok. Nabi kita tak main TikTok. Nabi kita tak ada IG. Tak ada Facebook. Tapi orang tengah follow Rasulullah. Tiap-tiap hari semakin tambah. Ribu-ribu juta sekarang. Allah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim.